Aku memang jenis manusia yang sangat menitik beratkan hal dapur kemas. Bukan sebab nak show off, tapi sebab bila dapur kemas, otak pun rasa tenang. Sekarang setiap kali nak mula memasak, suasana dapur rasa jauh lebih selesa. Semua barang ada tempat sendiri, dari botol sos sampai bekas rempah, semuanya tersusun dan senang dicapai. Ruang dapur nampak lebih lapang, kemas dan buat mood memasak jadi lebih ringan tangan. Sebab itulah perlunya kabinet dapur ni. Bukan satu model je. Semua variasi yang ada ni sebenarnya sama cara kerja dia. Cuma kau pilih saiz ikut ruang dapur kamu. Ada yang 80 cm, ada yang 120 cm, ada yang dengan pintu, ada yang tanpa pintu. Tapi persamaan dia sama je. Semua bagi ruang simpan bertingkat yang besar and practical. Bila datang, semua barang dapur dapat tempat yang tersusun. Semua nampak rapi dalam satu kabinet je. Kenapa aku cakap semua variasi ni kawan baik dapur kamu? Sebab struktur asas dia multi-layer dengan rak bertingkat. Kau boleh letak blender, bekas rempah, microwave, periuk, pinggan mangkuk, bekas serbuk dan semua barang yang selalu bersepah kat atas countertop. Material dia guna density fiberboard MDF, ringan tapi cukup stabil untuk barang berat sikit pun steady. Warna dia pula pilih antara coklat muda atau coklat gelap yang blend in dengan tema dapur. Modern atau minimalis. Buat dapur nampak harmoni and rapi. Aku ambil masa sikit untuk pasang sendiri sebab ia memang direka untuk DIY. Tapi trust me, bukan susah pun. Setiap panel mudah faham je bila kau ikut langkah pemasangan. Dalam masa kurang sejam, baki masa kau boleh plan susunan barang dapur ikut kreativiti kamu sendiri. Serius, bila dah siap pasang, dapur rasa macam ruang chef pro. Semua alat ada tempat. Semua benda nampak cantik. Dan yang paling penting, tiada lagi drama cari rempah masa tengah masak. Apa yang aku paling suka ialah bila aku bagi kerja dapur kat family aku pun, mereka tahu tempat semua barang tanpa disuruh-suruh. Semuanya masuk kabinet ikut layer. Upper layer untuk botol and bekas kecil, middle layer untuk peralatan utama, layer bawah untuk periuk and barang berat. Ruang countertop betul-betul clear dan nampak white and sleek. Kalau dapur kamu jenis sempit atau banyak barang, kabinet ni betul-betul jadi penyelamat. Semua variasi punya fungsi yang serupa, cuma kau pilih versi yang sesuai dengan layout dapur je. Satu kabinet ni boleh bagi ruang simpan yang luas tanpa rosakkan vibe dapur kamu. Bayangkan kalau rumah korang ada kabinet yang match theme dari segi warna. Betul-betul buat dapur nampak kemas dan profesional. So bagi korang yang tengah cari rak simpan terbaik untuk dapur, yang boleh letak macam-macam barang tanpa rasa sempit, kabinet dapur ni memang kau patut consider. Jangan tunggu sampai barang berlonggok di atas. Countertop baru kau nak upgrade. Bertindak awal dan transform. Dapur korang jadi ruang yang teratur, cantik dan berfungsi setiap hari. Segeralah check out sekarang untuk ubah cara kamu urus dapur.